Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atimma alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Kuliah pagi ini insya-Allah kita adakan di alam maya dan kita sedang bincangkan daripada kitab 300 hadis bimbingan ke arah mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk ke dalam bab yang ke-16. Bab yang ke-16 adalah bab di dalam membincangkan tentang hak-hak persaudaraan, di mana kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu ya. Jadi kita pada pertemuan kita yang lalu kita telah sampai ke muka surat 123 dan kita sedang bincangkan di dalam persoalan ke-177. Sebelum itu para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu ada beberapa perkara yang sangat penting untuk kita renungkan. Jadi sebelum kita mengambil hadis yang seterusnya pada pagi ini, saya ingin mengajak kita renungkan hadis yang kita telah ambil pada pertemuan kita yang lalu. Antara lain adalah hadis di mana Rasulullah SAW telah bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu dirinya. Kemudian Rasulullah SAW menyambung, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan suatu kesusahan daripada atau kesusahan saudaranya di dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahan bagi dirinya di hari akhirat kelak daripada berbagai-bagai banyak jenis kesusahan. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menambah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup celah atau aib seorang muslim, nescaya Allah Ta'ala akan menutup celah dan aibnya di hari akhirat kelak. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang telah kita ambil pada pertemuan kita yang lalu. Daripada hadis itu dapat kita lihat antara lain, apabila kita bantu saudara kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan, bahkan Allah Ta'ala akan membantu diri kita. Dan apabila kita menutup celah dan aib seorang muslim, Allah Ta'ala akan menutup celah dan aib kita di hari akhirat kelak. Pada pertemuan itu telah kita bincangkan, sebaiknya apabila kita nampak satu perkara aib seorang teman kita, saudara kita, tak wajar untuk kita menyebarkannya. Jadi sebaiknya apabila kita melihat, sebaiknya kita diam dan tutup celah atau keburukan saudara kita. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita meneruskan pengajian di muka surat 123 daripada kitab kita ini, di mana hadis itu adalah hadis ke-177. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, hadis ke-177 ini adalah hadis
an ibni Shihab qal akhbarani Anas bin Malik, yang bermaksud daripada Ibnu Shihab bahawasanya dia telah berkata, Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan dan usianya dipanjangkan, yakni usianya diberkahi, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan dan usianya diberkahi, nescaya Nabi katakan apa? Falyasil rahimahu, maka jalinkanlah hubungan silaturahmi, yakni jalinkan hubungan silaturahim, pereratkan tali silaturahim di antara keluarga, di antara sanak saudara, di antara kaum kerabat, di antara teman-teman dan sebagainya. Jangan kita putuskan tali silaturahmi. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui di dalam Islam kekeluargaan dan kaum kerabat adalah sangat penting, di mana barang siapa mempereratkan tali silaturahminya akan mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan bahkan dalam hadis ini Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, maka pereratkan tali silaturahmi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita di antara kaum kerabat kita, adik-beradik kita, kadang-kala ada di antara adik-beradik pun merasa cemburu dengan adiknya sendiri, dengan abangnya sendiri. Itu sangat tidak wajar. Bahkan sebaiknya dia kalau dapat bantu saudara Islamnya, bukan hanya saudara Islamnya, apatah lagi itu adalah kaum kerabatnya. Dan dalam hadis ini dapat kita lihat, barang siapa pereratkan tali silaturahmi, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya. Masya-Allah. Baik, apabila kita katakan kita dituntut untuk pereratkan tali silaturahmi, para jemaah yang dirahmati Allah, ada satu amaran yang lain. Hadis berikutnya, hadis ke-178, Ani Zuhri anna Muhammad bin Jubair bin Mut'im, daripada Az-Zuhri bahwasanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im telah mengkhabarkan, akhbarahu anna abahu radhiyallahu anhu, dia telah mengatakan bahwasanya bapanya telah mengkhabarkan, akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa Nabi sabdakan? La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadis sebelum ini kita dituntut untuk pereratkan tali kekeluargaan, kaum kerabat, tali silaturahmi penting untuk dipereratkan. Dalam hadis berikutnya satu amaran. Apakah amarannya? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Siapa dia? Qati'ur rahim, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi. Kadang-kala hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di dalam menjalani kehidupan ini kita melihat ada di antara kaum kerabat kita, ada di antara orang yang lain, orang yang kita kenal atau yang tak kita kenal, lebih daripada kita. Kadang-kala apabila kita melihat demikian, datang perasaan cemburu, kadang-kala datang perasaan iri hati, bahkan sampai datang perasaan dengki, hasad, dan kita tidak mahu orang itu lebih daripada kita. Bahkan kadang-kadang kita sanggup memutuskan tali silaturahmi. Bergaduhlah adik-beradik, bergaduhlah kaum kerabat, bergaduhlah anak isteri, bergaduhlah suami isteri, bergaduhlah anak dan ibu, anak dan bapa dan sebagainya. Kerana apa yang kita lakukan? Amaran Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga orang yang putuskan tali silaturahmi.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, daripada hadis ini sebenarnya membuat kita merasa gerun, merasa takut. Takut apa? Kalaulah dengan kata-kata yang kita ungkapkan, atau dengan khabar yang kita sampaikan, atau dengan umpatan atau sebagainya, sampai bergaduh adik-beradik, sampai bergaduh dan tidak bertegur siapa, kaum kerabat, anak dan ibu, anak dan ayah, suami dan isteri, atau kaum kerabat bergaduh sampai berputus tali silaturahmi. Disebabkan apa? Kalau disebabkan kita, ini hadisnya. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita lihat orang senang, alhamdulillah, itu rezeki mereka. Kita lihat orang bahagia, alhamdulillah, tumpang bahagia. Kalau mata kita tidak dapat lihat orang bahagia, jangan tengok, tutup mata, jangan peduli, itu urusan dia, itu kehidupan dia. Tapi jangan sampai kita melakukan sesuatu perkara sampai menyebabkan terputus tali silaturahim di antara mereka-mereka itu. Berlaku disebabkan kata-kata kita, disebabkan ungkapan kita, sampai bergaduh suami isteri. Ada yang sampai bercerai suami isteri disebabkan kata-kata kita. Kononnya kita jumpa isterinya atau kita jumpa suaminya, sebut engkau, aku dengar-dengar, aku nampak begini, atau dia cucuk, mana boleh kau begitu, engkau kalau macam gitu nanti naik tocang lah suami engkau kalau macam gini nanti. Ini kata-kata sedemikian sampai si isteri atau sampai suami tadi bergaduh suami isteri. Kalau sampai berlaku perceraian, mana-mana insan, mana-mana manusia dengan ungkapan kata-katanya atau perbuatannya sampai berlaku perceraian suami dan isteri, tak masuk syurga. Kalian tak masuk syurga. Mana-mana manusia dengan kata-katanya atau perbuatannya sampai bergaduh adik-beradik, bermusuhan adik-beradik, tak masuk syurga. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jangan sampai khianat, jangan sampai dengki, jangan sampai cemburu atau sebagainya, sehingga kita menyebabkan runtuhnya sebuah rumah tangga. Atau jangan sampai kita disebabkan suatu perkara bergaduh adik-beradik dan sebagainya, tak masuk syurga. Jadi Rasulullah SAW memberi amaran dalam hadis ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga qati'ur rahim, orang siapa-siapa saja yang memutuskan tali silaturahmi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita berpindah kepada hadis seterusnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man la yarhamin nas la yarhamullahu azza wa jalla. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak mempunyai sifat ihsan, tidak mempunyai sifat merahmati, mengasihi manusia, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasihi dirinya. Barang siapa yang tidak ada sifat ihsan, man la yarham, dalam hadis yang lain, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat ihsan, Allah tidak akan mempunyai sifat ihsan terhadap dirinya. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat kasihan, Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat kasihan terhadap dirinya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam menjalani kehidupan ini, jadi kita sedang bincangkan tentang bab persaudaraan. Nescaya dalam membincangkan bab persaudaraan ini, penulis telah mengumpulkan beberapa hadis-hadis mengenai persaudaraan, hak-hak persaudaraan dan sebagainya. Dan dalam hadis ini, barang siapa yang tidak mempunyai sifat kasihan terhadap saudaranya, saudara seislamnya, atau kaum kerabatnya, atau siapa sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan mempunyai sifat ihsan terhadap dirinya. Sebab itu, kalau kadang-kadang kita hanya bersikap keakuan, yang penting aku senang, yang penting aku makan,
Yang penting aku ada tempat tinggal. Yang penting aku dan aku dan aku. Yang lain dia tengok tak makan ke, tak ada hidup dalam kesusahan ke, dia tak peduli, katakan. Hidupnya kurang barakah. Dan bahkan kadang-kadang dalam sebahagian perkara memang Allah tidak merahmatinya, Allah tidak mengasihani dirinya. Kita nak Allah mengasihani diri kita, kita ada sikap ihsan, kita juga mengasihani orang lain. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, daripada hadis ini satu amaran juga. Kalau kita hanya bersikap keakuan, tak peduli dengan kaum kerabat kita, tak peduli dengan adik-beradik kita, tak peduli dengan ibu atau ayah kita, tak peduli dengan orang yang susah macam mana sekarang, yang penting aku saja. Rasulullah memberi amaran, man la yarhamin nas la yarhamhullahu azza wa jal. Barang siapa yang tidak memiliki sifat ihsan, mengasihi manusia, nescaya Allah Ta'ala tidak mengasihi dirinya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, tergolong bersama golongan orang-orang yang memiliki sifat ihsan sesama insan, sesama muslim, apatah lagi terhadap kaum kerabat kita, keluarga kita. Hadis yang seterusnya pula, hadis yang mempunyai sifat, hadis yang mempunyai hampir maknanya, hadis ke-180. Hadisnya berbunyi, di mana hadis itu adalah hadis an Abdullah bin Amr, hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, la yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau mengatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanur rahim, irhamhumur ahlal ard yarhamkum man fis sama. Orang yang bersifat belas ihsan, belas kasihan, nescaya akan dikasihi oleh yang maha mengasihi. Hadis yang hampir sama tadi. Orang-orang yang seringkali mempunyai sifat ihsan, lembut hatinya, tengok orang lain kesian, ketahuilah Allah akan mempunyai sifat ihsan terhadap dirinya. Tetapi dalam hadis ini disebutkan yang maha mengasihi akan mengasihi orang sedemikian. Bukan hanya demikian, Nabi kemudian menekankan, kasihanilah mereka yang berada di bumi, kasihanilah mereka yang berada di bumi, irhamu ahlal ard, irhamu ahlal ard, kasihanilah, sifat ihsanlah mereka yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, nescaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Jadi Nabi mengatakan, irhamu man fil ard, bersifat ihsan, kasihanilah siapa? Mereka yang berada di bumi. Apa yang kita dapat? Nescaya yarhamkum man fis sama, nescaya yang di langit akan mengasihi kalian. Jadi dari hadis ini sebagian ulama menjelaskan, apabila disebutkan demikian, irhamu man fil ard, supaya kita sebagai manusia yang hidup di atas permukaan bumi, supaya sentiasa mempunyai sifat ihsan terhadap sesama insan, nescaya yang ada di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihi diri kita. Para malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'wa akan memiliki sifat ihsan, mengasihi diri kita. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, daripada hadis-hadis yang tadi, hadis yang sebelumnya ini dan juga hadis ini hanya menitik beratkan, membawa mesej supaya jangan hanya memiliki sifat keakuan, bahkan kita perlu mempunyai sifat ihsan, merasa kasihan, mempunyai sifat ingin membantu saudara-saudara kita. Hadis seterusnya, hadis ke-181, kita sedang bincangkan bab yang ke-16 daripada kitab kita ini tentang hak-hak persaudaraan. Hadis yang berikutnya ini
ani Miqdam bin Ma'di kariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Miqdam bin Ma'di Raqib radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau telah mendapat tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda radhiyallahu anhu, wa qad kana adrakahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa Nabi sabdakan? Ini di hadis, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian mencintai, mengasihi saudara Islamnya, nescaya beritahulah kepada saudaranya itu bahawasanya aku mengasihi kalian, aku menyayangimu. Dituntut, digalakkan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, daripada hadis ini, sebab itu kita sebagai orang-orang yang beriman digalakkan untuk saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Dan apabila kita memiliki sifat kasih mengasihi, contoh ya, menjadi satu perkara sunnah. Bahkan adat-adat orang-orang Arab juga, apabila mereka bertemu dengan saudaranya yang lama tak bertemu atau bertemu dengan kawannya, beliau mengatakan, wallahi inni uhibbuk, wallahi sesungguhnya aku menyukaimu. Dan apabila kita katakan suka di sini, bukan setakat suka di antara dua pasangan, bukan. Suka di sini adalah suka kerana Allah, suka kerana Islam, suka lillahi ta'ala. Bagaimana kita menyukai seseorang lillahi ta'ala? Para jemaah yang dirahmati Allah, seorang Islam menyukai seorang Islam yang lain lillahi ta'ala dengan cara bagaimana? Apabila dilihat saudaranya itu, katakan seorang ahli ibadah, dia tengok aku pergi masjid, asyik nampak muka kau saja, sayang rasanya, contoh. Atau dia tengok saudaranya memperjuangkan agama Allah fi sabilillah, sayang betul budak ni, ya Allah, budak ni sanggup berjuang menyebarkan agama Allah. Ataupun tengok budak ni suka membaca Quran, suka hafal Quran, tengok sayang betul bertemu dengan dia, wallahi inni uhibbuk, wallahi demi Allah aku sayang kepadamu. Jadi dalam hadis ini bahawasanya ada beberapa perkara. Pertama, kita dituntut berkasih sayang sesama insan, sesama Muslim. Dan kasih sayang kita haruslah kasih sayang yang dijalin kerana Allah. Yakni kita tengok dia, kita tengok amalan dia, kita tengok sikap dia, kita tengok akhlak dan budi pekertinya, sayang kita kepadanya. Bukan kerana nafsu, bukan kerana pangkat, bukan kerana jawatan, bukan kerana harta, tetapi sayang lillahi ta'ala. Kalau kita tengok orang yang suka orang yang lain, kadang-kala sukanya mereka itu disebabkan berbagai sebab. Kadang-kadang kita tengok sebagian pembesar-pembesar, katakan orang-orang yang berjawatan, akan ada saja orang-orang yang mengelilingi mereka. Pergi mana-mana ada saja muka-muka mereka ini. Mereka-mereka yang mengampu, katakan orang-orang yang mengampu sedemikian, dia suka orang tersebut. Kerana apa? Orang ini berjawatan, orang ini berpangkat, jadi aku nak minta sesuatu senang. Kalau aku ambil gambar dengan dia, aku jadi famous. Kalau aku bersamanya, kalau aku dah hajat, mudah. Itu bukan sayang kerana Allah. Sayang itu kerana nafsu atau kerana dunia. Yang Rasulullah sebutkan di sini adalah sayang kerana Allah. Sayang kerana Allah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita tengok orang tersebut, tingkat iman kita tercabar iman kita. Kalau budak ni boleh beramal begini, aku ini tak beramal sedemikian. Tercabar, kita pun nak tingkat amalan kita. Contoh. Jadi di sini para jemaah, kita dituntut untuk sayang seseorang kerana Allah. Dan apabila kita sayang kerana Allah, dan menjadi salah satu sunnah juga, kita pergi ke orang tersebut, wallahi inni uhibbuk, demi Allah
sesungguhnya aku menyayangimu. Seperti yang saya sebutkan, bukan sayang kerana nafsu, bukan sayang kerana dunia, bukan sayang pasangan, bukan, tetapi sayang saudara Islam dengan saudara Islamnya yang lain. Contohlah para jemaah, kita lihat kadang-kadang di media sosial, di YouTube atau sebagainya, ada beberapa para pendakwa yang menyebarkan Islam di sana sini. Ramai orang bukan Islam masuk agama Islam, menyebarkan yang hak, menjelaskan yang hak, menerangkan tentang Al-Quran dan Sunnah, walau kadang-kadang dibenteras oleh sebahagian golongan. Tengok mereka tetap beristiqamah, sayang kepada mereka, perlu menjadi sifat sayang kepada mereka kerana Allah. Kalau kita lihat orang-orang sedemikian, langsung tak ada menjadi sifat kasih dan sayang dengan perjuangan mereka, cek iman kita. Bimbang-bimbang kurang sempurna iman kita. Melihat saudara Islam kita perjuangkan agama Allah, langsung tidak punya sifat kasih dan sayang kepada mereka. Bahkan kita hanya sayang dan kasih kepada orang-orang yang popular dengan, bukan dengan agama Allah, bukan dengan amalan-amalan soleh, tetapi masyhur dengan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, disunnahkan, digalakkan, kalau betul kita sayang kepada seseorang, memang digalakkan mengatakan inni uhibbu, aku menyayangimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kalian seperti mana kalian menyayangi saudara kalian yang sesama agama tadi. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sedang membincangkan tentang bab hak-hak persaudaraan. Hadis seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haqqu muslim ala muslim sittun. Hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain ada 6. Apakah 6-nya? Baik, apabila Nabi SAW mengatakan haqqul muslim ala muslim sittun, para sahabat bertanya, ma hunna ya Rasulullah, apakah dia yang 6 perkara itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan apakah dia hak seorang Islam kepada seorang Islam yang lain yang wajib ditunaikan. Rasulullah mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kalian bertemu dengannya, maka berilah salam. Kita ambil satu persatu dulu. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kalian bertemunya dengan nescaya berilah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila saudara Islam kalian jemput kepada sesuatu jemputan, tunaikanlah jemputan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu, apabila saudara Islam kalian itu minta nasihat, maka berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu, apabila beliau itu bersin lalu dia memuji Allah, maka doakanlahnya. Wa idza marida fa'udhu, apabila beliau sakit, ziarahilah dia. Wa idza mata fattabi'hu, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan hak seorang Muslim kepada orang Muslim yang lain ada 6. Dalam hadis yang lain disebutkan 5, tapi dalam hadis ini 6. Apakah dia 6 perkara tadi? Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kita bertemu dengannya, maka berilah salam. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang Islam kepada orang Islam yang lain, haknya kita beri salam apabila bertemu. Setiap kali kita bertemu saudara Islam kita, beri salam.
Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, beri salam kepada orang yang kalian kenal dengan atau orang yang kalian tak kenal. Kita bertemu orang yang tak kenal sekalipun, selagi mana kita tahu tidak akan menjejas, tidak akan mendatangkan kemudaratan atau bahaya, Assalamualaikum, beri salam. Itu hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Apa maksud salam? Assalamualaikum, salam sejahtera ke atasmu. Itu satu doa. Berbeza pada jemaah. Kebiasaan orang-orang yang bukan beragama ataupun sebagai contoh di tempat kerja di luar, kita kata good morning, selamat pagi. Tak, orang Islam tak sebutkan selamat pagi, good morning. Kita sebutkan Assalamualaikum. Kepada orang kita kenal dan orang yang tak kita kenal, biasakan para jemaah. Setiap kali kita bertemu, walau kepada keluarga kita sendiri, kita masuk rumah, Assalamualaikum. Di waktu pagi, pertama kali suami melihat wajah isteri, Assalamualaikum. Pertama kali isteri nampak wajah suami, Assalamualaikum. Anak nampak ibu dan ayahnya, Assalamualaikum. Bertemu di tempat kerja kawan, Assalamualaikum. Contoh. Dan apabila kita beri salam tu, biar kita beri salam yang betul dan jawab salam juga dengan betul. Orang Melayu kita kadang-kadang jawab salam sembrono, asal boleh. Beri salam Assalamualaikum, jawapannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa yang Waalaikum? Orang Melayu lah ni. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikum pula. Bukan. Jadi kita perbetulkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi pertama, hak seorang Islam pada seorang Islam yang lain, apabila dia bertemu, dia beri salam. Baik, yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia itu jemput kalian kepada satu jemputan yang tidak mengandungi maksiat, maka sahutlah jemputan tersebut. Sahut seberapa yang termampu. Saudara Islam kita buat jemputan disebabkan ada keramaian, kita tumpang gembira, sahut. Kecuali kalau jemputan itu jemputan maksiat. Kebetulan dia buka satu restoran, dia buka satu tempat, ada minuman arak, yuk dia jemput. Tak wajib datang. Kadang-kala tak wajib datang, kadang-kala boleh jatuh haram datang. Tetapi secara umum, kalau perkara-perkara umum, dia jemput, kita datang. Saudara Islam kita jemput kita ke majlis perkahwinan anaknya, seberapa yang termampu, datang. Kecuali memang kebetulan hari itu kita katakan tak ada di Singapura, katakan kita juga ada urusan yang lain, memang tak boleh datang, maka dimaafkan. Tetapi kalau tidak disebabkan perkara sedemikian, seberapa yang termampu, apabila seseorang itu jemput, kita datang. Ada orang bertanya, Ustaz, saya jemput saya dijemput jemputan, tapi kat jemputan tu katakan pengantin lelaki perempuan tak tutup aurat, kemudian ada nyanyian dan sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi macam mana, boleh datang ke tidak? Kita datang untuk menggembirakan keluarga tadi, menggembirakan pasangan suami isteri yang berumah tangga, yang mereka katakan tak tutup aurat, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beri masa. Kadang-kala orang belum dapat hidayah, kadang-kala orang mempunyai berbagai-bagai sebab. Suatu masa dahulu kita pun tak tutup aurat dengan betul. Jadi janganlah pandang hina sangat. Contoh, jadi Ustaz, saya buat nak pergi jemputan, kemudian mereka campur aduk lah, semua lelaki perempuan semua makan sama-sama. Kalau zaman dulu-dulu tu, lelaki satu bahagian, perempuan satu bahagian,
bagus kalau dapat buat lelaki satu bahagian, perempuan satu bahagian. Tetapi sekarang kita kena lihat juga, sebab kadang-kadang kalau sebahagian family buat lelaki satu bahagian, perempuan satu bahagian, yang datang suami isteri, abang masuklah, takutlah saya. Akhirnya yang kat belakang semua duduk lelaki dan perempuan, kaum kerabat, family. Jadi perkara-perkara tersebut jangan menjadi penyebab untuk kita tidak menghadiri majlis dan sebagainya. Kita kat luar pun kita makan ramai-ramai juga, contohlah. Jadi maksudnya para jemaah yang dirahmati Allah, dalam perkara-perkara sedemikian, kita bukan kata tutup sebelah mata, kita beri peluang untuk, bukan semua orang memahami, bukan semua orang ikut cara sedemikian. Jadi kita beri peluang pada jemaah yang dirahmati Allah di dalam perkara-perkara yang mungkin sebagian orang itu kurang selesa, atau mungkin sebagian orang itu terbiasa dengan berbagai perkara. Jadi apabila kita berada di satu tempat, katakan kita berada di Singapura, kebiasaan kita berbeza. Kita pergi kampung, kita pergi Malaysia di Johor, di Melaka, di Kelantan, suasana pun berbeza, adat berbeza. Kita pergi Indonesia pun berbeza, kita pergi Kemboja pun berbeza, contoh. Jadi dalam perkara-perkara sedemikian, kita kena memahami keadaan dan adat sebuah tempat. Baik para jemaah, jadi apa yang disebutkan di sini, hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain, pertama, supaya dia beri salam. Kedua, apabila dia jemput, maka kabulkanlah, sahut jemputan ini tadi. Dan yang ketiga, wa idza stansaka fansahhu lahu, apabila dia minta nasihat, berilah nasihat. Kadang-kadang para jemaah yang dirahmati Allah, saudara Islam kita, saudara kita, kawan kita perlukan nasihat. Nasihat berbagai, sama ada nasihat kekeluargaan, sama ada nasihat tentang nak minta kerja, nak tukar kerja, nasihat tentang nak beli rumah, nasihat tentang berbagai-bagai nasihat. Apabila kita diminta nasihat, hak dia untuk dinasihati, hak dia untuk dinasihati. Contoh, walaupun dia kata, saya pakai baju ni cantik atau saya pakai baju tu cantik, beri nasihat dengan ikhlas. Untuk awak pakai yang ni cantik, yang itu tak cantik. Jangan apabila kita diberi nasihat, kadang-kadang aku kalau cakap ni nanti dia akan lebih cantik daripada aku pula. Tak boleh, supaya dia tak boleh lebih cantik daripada aku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haram lakukan demikian. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah, hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain, apabila diberi nasihat, diminta nasihat, maka berilah nasihat dengan ikhlas. Minta nasihat ini para jemaah adalah antara sunnah juga. Kita digalakkan untuk minta nasihat kepada seseorang. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, supaya saling nasihati dengan perkara yang hak dan saling nasihati dengan sabar. Para sahabat seringkali mereka minta nasihat daripada Nabi SAW. Ada yang mengatakan, ausini ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku, nasihatilah diriku. Jadi apabila kita bertemu dengan seseorang, kita digalakkan minta nasihat. Sama ada kita bertemu dengan para ulama, kita bertemu dengan seseorang yang kita rasa lebih berumur daripada kita, seorang yang berpengalaman, kita bertemu dengan datuk kita di kampung, kita ziarah saudara kita yang lama tak jumpa. Kadang-kadang lama tak jumpa, minta nasihat, Tok, nasihatkan saya sesuatu perkara, boleh, digalakkan. Para sahabat minta nasihat daripada Nabi SAW. Dan kita mengetahui, jadi apabila Rasulullah SAW berikan nasihat juga, Rasulullah tidak berikan nasihat berdasarkan apa yang paling penting dalam agama. Kita tahu paling penting dalam agama adalah tauhid, paling penting dalam agama adalah solat 5 waktu. Tetapi Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis, di dalam beri nasihat kepada saudara, dalam beri nasihat kepada kaum para sahabatnya, baginda lihat siapa yang minta nasihat, dan baginda akan beri nasihat bergantung kepada apa yang dia perlukan sekali. Datang seorang sahabat, katakan, minta nasihat daripada Nabi SAW. Rasulullah tahu orang ini solat kadang-kadang dia lewat-lewatkan, maka Nabi katakan, solatlah pada waktunya.
Ada orang ni solat kadang-kala sampai terlepas waktu, Nabi nasihatkan solat pada waktunya. Ada orang ni, sahabat ni solat lewat-lewatkan, Nabi katakan solat pada awal waktunya. Ada saudara yang lain pula, dia mungkin malas berjihad. Apakah amalan terbaik untuknya? Jihad fi sabilillah. Bab yang ni dah settle. Ada pula sahabat datang, Nabi katakan la taghdab. Nabi tak nasihatkan dia tentang solat, tak nasihatkan dia tentang jihad, tapi Nabi katakan kepada orang ni la taghdab, jangan marah. Kerana untuk orang ini, dia kalau tak marah aman. Sikap dia, kelemahannya adalah marah. Maka Nabi nasihatkan jangan marah. Jadi di sini dapat kita lihat, datang saudara sahabat yang lain pula, Nabi mengatakan birru walidain, berbuat baiklah kepada ibu bapa. Kerana orang ni kelemahannya di situ. Jadi di sini dapat kita lihat, para umat Islam, tak usah kata umat Islam, para sahabat sekalipun, mereka ada kelemahan-kelemahan tertentu. Dan Nabi SAW menasihati mereka bergantung kepada apa yang mereka paling perlukan, berdasarkan apa yang Nabi kenal mereka. Untuk kalian ini, solat pada awal waktu. Untuk kalian itu, jangan marah. Untuk kalian ini, bersedekahlah. Kalau untuk orang-orang yang memang kedekut, lokek, bersedekahlah. Perbanyakkan doa. Sebab itu kita sebagai manusia, katakan, kadang-kadang kita bertemu dengan kaum kerabat kita, anak saudara kita, kawan kita, nasihat kepada mereka berbagai. Kalau kita nak beri nasihat, bahkan kita digalakkan memberi nasihat. Kadang-kadang untuk orang tu kita katakan, kau dapat kurangkan main handphone, kalau dapat kurangkan social media, yang ni kalau dapat bersenamlah. Bersenam pula nasihat. Ya. Yang ni pula kau dapat tidur awal. Contoh. Yang ni pula kurangkan makan. Jadi berdasarkan apa yang kita tahu kelemahan-kelemahan mereka. Yang ni kalau makan-makan tak stop, makan tak kira satu hari 5-6 kali makan, kurangkan makan. Boleh. Jadi nasihat itu tak semestinya kita nasihat supaya dia itu maksudnya nasihat kita hanya solat. Orang pun kadang-kadang tak, orang tak kita lah. Jadi kita maksudnya solat tu penting, tetapi kadang-kadang yang lebih perlu untuk orang ini, solat dia dah settle, dia ada kelemahan-kelemahan yang lain yang tertentu. Beri nasihat. Kalau orang minta kita nasihat, beri nasihat. Orang tak minta kita nasihat juga, kalau diperlukan nasihat, nasihati teman kita. Kerana wal asr innal insana lafi khusr, demi masa manusia semuanya berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali mereka-mereka yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, dan mereka-mereka yang saling nasihat menasihati dengan kesabaran dan hak. Jadi minta nasihat. Para sahabat senantiasa minta nasihat daripada Nabi SAW. Kadang-kadang ada orang nak keluar luar negara, nasihatkannya ittaqullah, bertakwalah kalian. Bertakwa. Nasihat tu bertakwa, supaya dia bertakwa. Lakukan suruhan-suruhan Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah seberapa yang termampu. Ini contoh. Apabila kita beri nasihat, bukan pasal kita bagus sangat, bukan. Pasal ini menjadi salah satu sunnah beri nasihat. Dan apabila kita diberi nasihat pula, ada orang kata, saya nasihatkan kau supaya bertakwa kepada Allah. Kita perlu sifat positif. InsyaAllah, terima kasih. Jangan pula kita jawab, apa, kau ingat aku tak bertakwa? Kau ingat engkau saja bertakwa? Itu sifat takabur. Jangan. Jadi orang beri nasihat, alhamdulillah. Kerana nak memberi nasihat adalah sunnah. Meminta nasihat adalah sunnah. Jadi raikan, amalkan, teruskan. Kadang-kadang kita tak nampak tentang diri kita, kecuali orang beri nasihat. Oh, okay, terima kasih, insyaAllah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain, pertama, beri salam apabila kita bertemu dengannya.
Kedua, apabila dia menjemput kita, maka kita sahut jemputannya. Ketiga, apabila dia minta nasihat daripada kita, nescaya kita memberi nasihat kepadanya. Dan keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila seseorang itu bersin lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah untuknya. Ini hadis yang pernah kita ambil. Maksudnya apa? Para jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Apakah dia? Apabila seseorang itu bersin, bersin. Apabila seorang itu bersin, apa yang harus kita lakukan? Kita disunatkan memuji Allah. Alhamdulillah. Orang yang bersin memuji Allah, kemudian orang yang dengar dia puji Allah, dia doakan, yarhamkallah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi A bersin, dia baca Alhamdulillah. B dengar dia bersin, B doakan untuknya, yarhamukallah. A dah dengar B doakan untuknya, A doakan untuknya balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada anda dan memperbaiki segala urusan anda. Contoh. Jadi disunahkan jadikan kebiasaan. Jadi apabila kita bersin, jadikan kebiasaan juga baca Alhamdulillah. Alhamdulillah tu kita baca, orang biar dengar. Dan apabila teman kita baca Alhamdulillah, kita pun baca dengan kuat supaya dia boleh dengar, yarhamukallah. Biasakan. Tak apa, tak payah malu. Kebiasaan orang bersin, dia akan excuse me, contoh. Tapi kita bersin, kita baca Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang ketika kita bersin, pada ketika itu 0.1 saat, that particular detik, mungkin jantung kita terstop. That particular moment tak dapat kita kawal. Dan apabila kita bersin, kita keluarkan segala kotoran, hama, keburukan, penyakit daripada tubuh badan kita. Alhamdulillah. Contoh. Jadi pertama, puji Allah. Kalau kat depan, katakanlah kita bersama orang-orang yang bukan Islam, kawan-kawan kita yang tak tahu, macam kita Alhamdulillah, excuse me, puji Allah dulu, baru nak cakap excuse me. Ya? Jadi biasakan para jemaah. Tak perlu kita merasa malu memuji Allah. Tak perlu kita merasa malu beramal dengan sunnah Nabi SAW, walau berhadapan, bersebelahan dengan orang-orang yang bukan Islam. Jadi Alhamdulillah dahulu, baru excuse me. Jadi itu juga adalah hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain, di mana dia apabila bersin, hendaklah kita mendoakan untuknya. Seterusnya, yang keempat, yang kelima. Apakah dia yang kelima? Hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka ziarahilah dia. Orang Islam kepada orang Islam yang lain, kalau kita tahu kaum kerabat kita sakit, ziarah. Ziarah orang yang sakit sunnah. Apabila kita ziarah orang yang sakit, doakan untuknya supaya Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Beri peringatan, ingatkan dia supaya mengingati Allah. Orang yang sakit kadang-kala lupa, maka biasakan, ingatkan dia, perbanyakkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, perbanyakkan istighfar, sabar. Ingat kita dah belajar, apa juga sakit yang kita hadapi adalah pengampunan dosa. Apa juga sakit adalah pengampunan dosa. Sakit sikit atau sakit banyak, lebih banyak sakitnya, lebih berat sakitnya, lebih besar dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, maka kita ingatkan mereka yang sakit, sabar, redha, dan kita lihatnya, kita tahu ini adalah pengampunan dosa. Ada sebagian orang ketika dia hidup, ketika muda, kadang-kala buat banyak kesilapan, kadang-kala buat banyak dosa. Ketika akhir-akhir hayatnya, kesian, sakit. Orang yang sakit diampunkan dosa dengan dua syarat.
Apakah syaratnya? Pertama, dia sabar dengan sakitnya tadi. Kedua, dia redha dengan sakitnya tadi. Kita sakit, kita sabar, kita redha, tahu ini adalah kafarah, pengampunan dosa. Di akhir-akhir hayat seseorang, Allah nak ampunkan dosanya, ampunkan dosanya, ampunkan dosanya. Sakit, dah diampunkan semua dosa-dosanya, baru Allah Ta'ala hantar malaikat cabut rohnya. Alhamdulillah, moga-moga semua dosa-dosa telah diampunkan di dunia, kafarah. Jadi dikembalikan kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan redha lagi diredai. Jadi apa juga perkara kita lihat ada kebaikannya. Ingat sunnahnya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita sakit, kita nampak orang sakit, ziarah. Apabila kita ziarah orang sakit, disunatkan juga untuk kita minta doa daripada orang yang sakit. Kerana apa? Orang yang sakit itu kadang-kala doanya makbul. Jadi kita kadang-kala pergi bertemu dengan orang sakit, selain daripada kita doakan untuknya, kita pun minta dia doakan untuk kita. Contoh. Jadi demikianlah. Cuma orang tak faham tu, kalau kita datang, ada orang datang ziarah dia sakit, dia minta kita doa, kita kata, aku yang sakit, kau lah doakan untuk aku, takkan aku doakan untuk kau. Tak, dua-dua doakan. Contoh, doa, kita datang ziarah doakan untuknya, dia yang sedang sakit, dia pun digalakkan doa. Jadi apabila kita sedang sakit para jemaah, gunakan ketika sakit itu doa, berdoa. Doa untuk diri kita, doa untuk anak-anak kita, doa untuk ahli keluarga kita, doa orang yang sakit makbul. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dalam perkara ini disebutkan tentang hak seorang Islam dengan orang Islam, ada 6. Dan yang ke-6, yang kelima tadi, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka ziarahilah dia. Dan yang ke-6, wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Apabila seorang Islam meninggal, di sana ada hak dia yang wajib orang Islam yang lain lakukan. Disebutkan sebagai fardu kifayah. Kalau tak dilakukan, semua orang Islam berdosa. Apakah dia? Apabila seorang Islam itu meninggal dunia, dia wajib dimandikan, dia wajib dikafankan, dia wajib disolatkan, dia wajib dikebumikan. Fardu kifayah. Mesti ada orang Islam yang lakukan. Tak boleh mayatnya itu tercampak, dibuang dibuang saja di tong sampah ke, dibuang saja di tepi laut ke, tak boleh. Jadi perlu 4 perkara tadi orang Islam perlu lakukan. Kalau ada orang Islam laksanakan, alhamdulillah. Jangan sampai di satu tempat, satu kawasan, satu kampung, tak ada orang tahu mandikan jenazah, tak ada orang tahu uruskan jenazah. Tak boleh. Satu kampung berdosa. Contoh. Jadi apabila dah ada orang laksanakan, kaum sahabat kita ini, katakan kita kenal dia, dia meninggal dunia, hak dia untuk kita iringi jenazahnya. Kalau kita sempat, iringi jenazah sampai ke perkuburan. Kalau kita tak sempat, nescaya setidak-tidaknya kita tunaikan solat ke atasnya. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang kita sangat dituntut. Demikian hadirin dan hadirat, disebutkan 6 hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Apakah dia? Sebagai ringkasan, hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Pertama, apabila kita bertemu dengannya, kita beri salam. Yang kedua, apabila dia menjemput kita suatu jemputan yang bukan maksiat, kita sahut jemputannya. Yang ketiga, apabila dia minta nasihat, maka kita beri nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila dia bersin, kita doakan untuknya. Yang kelima, apabila dia sakit, kita ziarahinya. Dan yang keenam, apabila dia meninggal,
kita iringi jenazahnya. Setiap satu daripada kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam menjalani kehidupan ini, setiap satu daripada kita akan diuji dengan berbagai ujian. Setiap orang diuji dengan ujian yang berbeza-beza. Ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji dengan kesedihan, ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan pangkat, ada orang diuji dengan kemasyhuran, ada orang diuji dengan, setiap orang diuji. Sama ada diuji dengan kawannya, diuji dengan suaminya, diuji dengan isterinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan ibu bapanya atau sebagainya. Diuji dengan penyakit. Ada orang mempunyai berbagai-bagai penyakit yang berat. Itu semua adalah ujian. Dan ketahuilah, setiap satu daripada kita akan melalui ujian-ujian tersebut, dan akhirnya kita sampai ke matlamat kehidupan kita. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, hanya jembatan menuju ke kampung akhirat. Janganlah sampai ketika kita melalui kehidupan ini, ketika kita diberi atau menghadapi ujian, kita gugur, kita menyerah kalah. Tidak. Jangan. Kalau kita renungkan, sebelum kita, ibu bapa kita, sebelum ibu bapa kita, datuk nenek kita, sebelum datuk nenek kita, moyang-moyang kita. Kalau kita renungkan, tahun ini tahun berapa? Tahun 2025. 100 tahun yang lalu, tahun 100 tahun yang lalu, satu kurun yang lalu, nenek-nenek kita semua yang lebih tua daripada kita telah melalui kehidupan ini, dan mereka telah lalui apa yang kita lalui sekarang ini. Ketika mereka hidup 100 tahun yang lalu, mereka juga menghadapi cabaran hidup dengan kemiskinan, dengan masalah suami, masalah isteri, masalah jiran tetangga, masalah penyakit, masalah semua telah hadapi. Pada ketika mereka hadapi 100 tahun yang lalu, bagi mereka macam dunia ini nak jatuh ke atas kepala mereka. Tapi mereka tetap hadapi dan melaluinya, dan kini mereka telah pun meninggal dunia. 200 tahun yang lalu, generasi sedemikian pun lalui kehidupan ini, menghadapi masalah sedemikian. 300 tahun yang lalu pun sama, 500 tahun yang lalu pun sama, 1000 tahun yang lalu pun sama, 1400 tahun yang lalu Nabi dan para sahabat berjuang fi sabilillah. Pada ketika tak ada rumah flat, tak ada bangunan tinggi, tak ada MRT, tak ada kapal terbang semua. Hidup mereka sedemikian, lalui kehidupan dengan ujian yang berbeza-beza, dan janji mereka telah tertunai, dan mereka akhirnya tiba masanya, akhir hayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Mereka-mereka yang sebelum kita telah melalui kehidupan sedemikian, dan kita hari ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi berbagai ujian hidup. Ujian hidup yang kita hadapi telah pun dilalui oleh generasi-generasi sebelum kita, dan kita perlu lalui kehidupan ini, dan satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. 100 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, anak cucu kita juga akan hadapi masalah kehidupan. Sama ada mereka mampu bersabar ke tidak, mereka nanti akan melalui kehidupan apa yang kita sedang lalui kehidupan hari ini, cabaran hidup. Hidup para jemaah bukan hanya nak senang saja. Kita akan hadapi sedikit masalah, kita akan hadapi sedikit cabaran hidup. Bersabarlah ketika melalui cabaran hidup ini, dan kita akan melalui kehidupan ini, dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal dihisap tentang apa juga amalan kita, apa juga yang kita lakukan, dan kita akan diberi ganjaran dengan kesabaran yang kita lalui. Dengan kesabaran yang kita tetap bersabar di dalam menjalani berbagai ujian hidup ini. Ingat senantiasa bertawakal kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ingat, apa juga yang berlaku pasti ada hikmah. Kita tak tahu, kita tahu dengan tak tahu sahaja. Ingat,
apa juga kesusahan yang kita hadapi adalah pengampunan dosa, kafarah, akan mendapat pahala. Pahala bukan setakat solat, pahala bukan setakat puasa, bersabar pahala, ibadah. Dengan lebih berat kesusahan yang kita hadapi, kita tetap bersabar, pahala lebih besar. Jadi bersabar pahala, redha dengan ketentuan Allah, itu ibadah, pahala. Dan jangan lupa, kita orang Islam, rukun iman yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Kita mampu buat pilihan sesuatu perkara, tapi tak mampu kita tetapkan apa yang berlaku, kerana yang tetapkan adalah Allah. Kita hanya diberi pilihan untuk membuat sesuatu perkara, tetapi yang menetapkan keputusannya, natijahnya, akhirnya apa berlaku, itu urusan Allah. Kita sebagai seorang beriman kepada qada dan qadar. Dan dengan demikian, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Semoga ianya bermanfaat. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri, kita bertemu pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.